Oh, tu ajar. Gapanya? Suruh kita mengitai-ngitai tengok. Tiap-tiap orang tengok apa amalan kebajikan yang ia telah dahulu ni dengan makna telah bersedia. Dahulu di sini qaddamat, mana dia mensedia. Itu mana dahulu sini. Kita mensedia akan amalan kebajikan bagi esok hari, iaitu bagi hari kiamat. Tiap orang nak tengok apa hati amalan yang aku sudah bersedia untuk nak pergi lah kubur. Itu yang mudah-mudah. Jangan digalak. Kalau aku mati, apa hati amalan yang aku sudah buat, sudah sedia untuk nak bawa masuk ke lubang kubur. Ni tu hak cara beriman duduk lagu tu. Mana senantiasa duk mengitai-ngitai, ngitai. Ngitai mana tilik, perhati, hitung, kira, masuk dalam ngitai aku tu. Kalau alik situ mana sudahlah kita je. Kata kalau aku mati, apa tu amalan? Harta aku ada ke tak? Boleh aku bawa pergi masuk kubur? Ada ke tak? Kalau kita buat jariah atau kita bersedekah, kita buat bajikan. Masa aku jok di balik sampai hari ni. Banyak anakah aku guna masa tu jadi kebajikan misalnya. Rain tenaga, kekuatan aku ada ke tak? Titisan peluh yang aku bersusah lelah ni jadi kebajikan boleh bawa pergi sekaliku. Duk peluh nak isi perut hajar ke kan. Balas tu panggil mengitai-ngitai. Wal tanzur tu yang perintah tu. Ammar tu suruh. Hendaklah perhati. Nafsun oleh tiap-tiap orang ni kena perhati. Mung perhati dirimu, aku perhati diriku. Ni dak duk perhati hak orang, hak tuai diri dak. Barang kita ni perhati hak orang tu. Perhati hak orang lagi. Batu nanti kata kat orang lagi. Dia tu kamalah. Dia tu gitu, dia tu gini. Duk perhati tahu orang. Tu tak ada suruh tu Tuhan larang. Tuhan suruh wal tanzur nafsun. Setiap orang perhati diri dia sendiri. Ni tak perhati rumah tangga orang. Perhati anak bini orang. Hak orang tu. Tu cari penyakit semua tu. Tak ada hal labur. Tak ada hal labur. Yang Tuhan perintah wal tanzur nafsun. Perhatilah oleh setiap orang tu akan diri dia sendiri. Diri kita sendiri ni. Ma qaddamat liradin, apa yang kita bersedia untuk hari kiamat. Apa atas nak buat ikut harta penuh benar. Ada kedak weh hok jadi kebajikan. Hok jadi pahala. Dia anak yang beriung ada kedak weh hok boleh tupai di akhirat. Anak. Lain-lain lagi pada tu perhatilah dalam harian kita. Bagi siapa gelak ada kedak weh amalan-amalan baik yang aku duk taruh duk tabung boleh bawa masuk kubur. Perhati, hari ni zikir kedak lagi. Hari ni semayangnya hari ni beristighfar kedak. Itulah perintah Allah ajak orang beriman suruh duk rupa tu. Jadi bergaduh tiru Yahudi, jangan taruh gaduh tiru Nasara lah. Kena taruh rupa lagu tu. Kerana duk tahu dah. Tak lama kali. Hari ni orang dah berebut dunia, hancur dunia dah. Tapi tak lama kali tu nak mati dah. Dah mati belah-belah dah. Berebutlah dunia, guna bom, guna nuklear, bom telaga minyak, bom gotu, berebut dunia walaha tuai duk meninggal dunia. Tuai duk mati belah-belah dah. Hak tu tak berbalik tu. Maka kita orang beriman Tuhan suruh buat akhirat. Lagu mana buat akhirat? Salah satunya perhati tengok. Tiap-tiap hari ni kita buat bekal untuk akhirat banyak anu. Tiap-tiap hari. Banyak dosa. Sehari siapa gelak banyak buat dosa. Atau sehari siapa gelak banyak buat sia-sia tak pakai apa. Tak pakai perkara. Jangan jadilah tu. Kena usaha guna kehidupan dan apa yang ada pada diri kita ni jadi bekalan untuk akhirat. Itu maksud satu perintah amar mana suruh ke orang. Dia bercara diri orang lain. Rumah tangga orang lain. Itu penting tu. Apa nama tu? Kita kena cek ni. Yang menjadi kebajikan untuk bersedia kepada hari kiamat ni. Daripada apa tu? Daripada semaya fardu sunat. Fardu semaya sempurna ke tak? Sunat pun semaya ke tak? Kena cek tu. Hari ni boleh ke tak lagi? Boleh ke tak lagi? 2 rakaat sunat. Kena cek. Kalau tak ada, pisah buat. Namun tak ada sikit habuk. Dia fardu pun kecok-kecok lah. Sebab tak ada belajar bersungguh. Semaya pun turut orang raba-raba itu je. Lepas tu cek pula sunat, maya ke tak hari ni? Nak kita lagu tu Tuhan. Tuhan kita dah cek tu. Isra' dah maya ke tak? Tak. Pergi motong. Kelik motong duha dah maya ke tak? Walaupun 2 rakaat ada juga. Rugi lah. Tak ada semaya rawatib tadi. Tak ada duha, isra' tak ada. Rawatib tadi dah ke tak? Belum zuhur, lepas zuhur sebagai rawatib sunat atau sunat mutlak. Ceklah semaya hak fardu dan cek tengok semaya hak sunat. Kita kena cek. Ini perintah Tuhan. Dan puasa kena cek juga.
Nah, lepas dah boleh puasa wajib. Orang rajin cek pula puasa-puasa sunat dah ke tak? Dan zakat bagi orang kaya-kaya lah. Orang yang ada harta ni. Orang sesak tu tak wajib zakat. Orang berniaga, cek tengok, siapa hol, siapa ni sok ke tak? Kena cek tengok. Kalau siapa bersedialah untuk keluar zakat. Zakat fardu sunat. Puasa zakat ni pun hak fardu hak sunat. Mana zakat sunat sedekah. Dia puasa sunat, puasa sunat. Balas tu. Dan zikrillah, zikir Allah, ada zikir tak? Tak ada zikir beratlah. Orang tak berzikir di sisi Tuhan supaya orang mati. Bandingnya Nabi wa. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamasalil hayy wal mayyit. Bandingnya orang zikir, mana orang ingat Tuhan dengan orang yang tak ingat Tuhan ni, nisbah bagi Tuhan ni. Kalau nisbah bagi kita, seumpama orang hidup dengan orang mati. Kita rasa ke mana? Ni tengok mayat duk tunggang, ni hak hidup. Balas tu. Maka nisbah bagi Tuhan, orang yang hidup berzikir dengan orang tak zikir, supaya nisbah bagi kita duduk dengan orang hidup dan orang mati. Sedap duduk dengan mana? Orang ni hidup dengan mayat. Orang ni hidup dengan saya hidup. Sedap mana? Beza tahu tu. Nak sedap mana lagi duduk tunggu mayat, duduk dengan mayat. Tak sedap sama sekali. Maka bagi Tuhan lah tu juga, nisbah orang berzikir dengan tak zikir ni, supaya orang hidup dan orang mati. Ingat deh? Balas tu. Kena cek juga, zikir hari ni zikir ke tak? Ingat Tuhan ke tak? Baca Quran bagi orang pandai baca Quran ke tak? Tasbih, subhanallah, subhanallah ni tasbih. Dia takbir, Allahu akbar, ada ke tak? Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada ke tak? Panggil tahlil, tahmid, alhamdulillah, 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 ada ke tak? Dan taubat mana? Astaghfirullahalazim, ada ke tak? Astaghfirullahalazim, ada ke tak? Balas tu. Mana lagi? Dan taubat. Dan kasih Allah, ada bersirah dengan Tuhan, kasih pada Tuhan. Dan takut nyonya Allah, takut dak Tuhan. Kena cek. Dan muraqabatullah, muraqabah dia ni, jaga-jaga. Apa Tuhan suruh, apa Tuhan larang. Itu mana muraqabah. Dalam sehari semalam ni kena dak cek apa Tuhan suruh, apa Tuhan larang. Itu mana muraqabatullah, muraqabah. Dan dawamul hudur senantiasa hadir. Dawamul hudur mana senantiasa hadir, iaitu intai Allah dengan mata hati, mengitai tengok Allah dengan mata hati. Bahasa kita panggil senantiasa mengitai kepada Allah. Bermakna tengok setiap perkara tu siapa Tuhan. Intai akan Allah Taala. Dawamul hudur senantiasa hadir hati kepada Allah. Ini perintah Tuhan. Tuhan suruh orang beriman. Sebab tu orang beriman dia jenis. Beriman dia tak karut dah. Kalau boleh turut perintah Tuhan sungguh. Duduk balas ni lah. Dan berkekalai hadir hati pada Allah Ta'ala. Berkekalai hadir hati tu mana dawamul hudur tu. Berkekalai hadir hati mana hati dia ingat Tuhan. Dia ada sekalian Tuhan tak mengat hadir. Kalau gaib mana tak ada. Kalau hadir tu ada. Kalau hati kita gaib dari Allah mana tak ada ingat Tuhan. Tuhan tak ada dalam hati. Kalau hati kita hadir mana Tuhan ada di dalam hati. Maka orang beriman Tuhan suruh hadir hati. Mana di dalam hati tu ada Tuhan setiap waktu. Payah belakang. Dan kalau tak jarak, inilah otak ibadat. Inilah sebagai otak. Otak tak ada dah melia bagi ibadat. Mana hadir hati inilah otak ibadat. Nak pakar tak pakar tengok hadir hati ke tak. Walaupun semaya. Kalau tak ada hadir hati terhadap Allah, supaya semaya tak ada otak. Semaya kita supaya jadi orang gila. Dia tak ada otak, orang tak sepenuh lah. Nah, inilah otak ibadat. Jika belum ada kebajikan, maulah usaha masing-masing. Kalau kita rasa kita kurang, tak ada kebajikan, maulah dengan hendaklah masing-masing tu usahalah. Jaga diri sendiri. Jaga sendiri. Jangan menyesal esok hari yang tiada guna. Jangan nanti nak sesal di akhirat. Sesal di akhirat, dan banyak anak pun tak ada bedah. Dah tak ada pada sikit habuk. Tak boleh nak kembali ke lain. Tak boleh nak buat dah. Nanti masuk kubur dulu tak ada jalan dah lah. Kalau nak ngaji lah selalu. Nanti ngaji lah kubur tak ada guru dah. Hanya muka nakir, mai jadi guru, mai tanya. Nak ngaji agama, nak kebajikan ngaji lah ni. Dan mati tak ada. Hanya ada guru muka nakir yang sangat dahsyat dan sangat kasar.